Okay guys, lubang yang terakhir Matang 9 ni. Lubang nombor 9, par 5 guys Ya. Par 5 indeks 500 lebih kurang 474 So inilah dia untuk mendapatkan beti ketiga di Bumi Kenyalang guys. Best ya. Biasa nak main selalu kat sini guys. Duit dia best. Okay, saya target pokok yang kedua guys. Pokok kelapa yang kedua. Sebelah kanan longkang, tapi tak ada masalah jauh. Kalau saya target sebelah kiri ada bangka, sebelah kanan pokok ada bangka. So saya main center, target saya adalah pokok yang kedua. Come on, until tomorrow di Samaran. Samaran Golf Club. Until tomorrow, this is last round for the Club Golf Sarawak guys. Untuk you all, harap-harap ini dapat satu lagi body yang. Alright, one shot. Mana satu. Mana bak? Kanan fairway sikit. Harap ada. Okay guys, bola saya tak masuk bangka. Pelawat. Hari sebelah kanan. Kita menghala ke clubhouse Itu ada bagi-bagi tu. Jadi saya nak landing lebih kurang target saya 100 lagi. 100 meter distance. Saya attack center fairway. Depan ada bunker kat di fairway tengah. Kiri dan kanan guys Kita tengok apakah nasib saya. Kepulangan yang baik satu leg sebelum pulang kau. Malam ni boleh kena seafood di Seratok. Alright. One good shot. Manis-manis satu. Bola low. Di sebelah menghampiri juga lebih 150. Tapi okay, pukulan ketiga. Distance lebih kurang 113, 110, 113 uphill. Saya gunakan 52. Boleh tak saya pukul dengan baik? Solid impact. Sampai ke green. Dia duduk, dia biar. Come on, one good shot. Manis-manis satu. Yes lah, come on. Oh lah, alah sikit lagi nak on. Agaknya kat apron lah tu. Okay, ini last green. Last green tengok. Cantik green dia. Kemas, melonjong seperti buah pear. Clubhouse di sana. Okey, kita tengok. Boleh tak kita berdi dari luar guys? Berdi dari luar. Saya akan putt daripada luar guys Okay guys. Dari putt dari luar saya akan putt naik ke atas kanan. So naik atas. Oh tak cukup. Ni pang. Okay, papat saya sedikit downhill. Mungkin kurang kanan dalam pun saya rasa cukup lah. Kanan dalam, uphill. Das papat. Good putt. Yes. Mantap. Yalah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian di kelab yang pertama, Kelab Golf Sarawak. Best main di sini. Green best, fairway best. Okay. Manis-manis jengke datangkan